Bila tibanya musim hujan, banjir dan musim tengkujuh, kuih putu halba ni tiba-tiba jadi banyak muncul terjual tepi jalan. Hari ni saya nak ceritakan sikit tentang satu kuih tradisional ni yang mungkin ramai dah tak jumpa. Tapi kalau orang Pantai Timur mesti tahu pasal kuih ni, iaitu putu halba. Okey, menariknya putu halba ni bukan saja sedap, tapi ada satu perkara pelik yang selalu orang Pantai Timur ni perasan. Kenapa kuih ni banyak muncul masa musim hujan atau banjir je? Jom saya jelaskan sebab-sebabnya. Okey, pertama, putu halba ni sebenarnya dianggap makanan pemanas badan. Okey, dalam perubatan tradisional pun, halba ni memang terkenal sebab dapat melancarkan peredaran darah dan memberikan rasa hangat pada tubuh badan kita. Jadi, bila cuaca sejuk, lembab ataupun musim tengkujuh ataupun musim hujan, kuih yang ada halba ni memang jadi pilihan sebab bagi tubuh badan kita rasa selesa dan hangat. Kedua, putu halba adalah sejenis kuih yang perlu dikukuh. Okay, kuih yang kukus ni memang paling sesuai lah untuk dimakan waktu hujan. Bila kuih tu dikukus, aroma dia akan naik dan wap kukus tu sendiri membuatkan kita rasa lapar pada musim hujan ni. Berbanding kuih goreng yang kadang-kadang susah nak buat pada musim hujan, putu halba memang mudah untuk disediakan. Okey, yang ketiga, kuih ni juga ada kaitan dengan tradisi masyarakat Pantai Timur. Okey, kalau kita tengok orang Kelantan dan Terengganu, bila je banjir, pergerakan mereka ni akan terhad dan barang dapur tak banyak pilihan. Okey, menyebabkan mereka lebih suka buat kuih yang ringkas dan tahan lama. Putu halba ni hanya guna ubi kayu parut, gula Melaka dan halba. Semua ni bahan yang mudah dapat dan tak perlukan bahan yang segar. Jadi kuih ni sangat praktikal untuk dijadikan makanan ketika musim banjir. Okey, tadi yang ketiga. Yang keempat, putu halba ni juga mengenyangkan dan tahan lama. Kalau kita tengok, bahan untuk buat putu halba ni adalah ubi kayu parut, gula Melaka, halba dan juga kelapa parut. Bila kesemua bahan ni digabungkan, kita akan rasa cepat kenyang walaupun makan 2 biji je. Jadi putu halba ni memang jadi penyelamat lah orang kata ketika musim banjir ni. Kelima, satu info yang menarik yang saya dapat, bau putu halba ni sebenarnya kuat dan wangi. Masa musim banjir, rumah biasanya akan berbau lembab. Bila masak putu halba, aroma kuat halba tu akan membantu hilangkan bau hapak dalam rumah. Sebab tu ramai orang kampung suka masak kuih ni bila hujan tak berhenti beberapa hari. Dan akhir sekali, seperti yang kita tahu, pada musim hujan ni membuatkan kita banyak duduk dalam rumah je. Aktiviti luar pun terbatas. Jadi memasak kuih kukus ni jadi pilihan sebab mudah, cepat dan tak ganggu kerja lain. Acuan putu halba ni pun kecil dan kukusannya tak perlukan api yang besar. Jadi itulah kenapa putu halba ni banyak muncul ketika musim hujan ataupun banjir. Bukan sebab rasa dia sedap je, tapi ada faktor tradisi, kegunaan bahan dan faktor cuaca yang membuatkan kuih ni jadi pilihan ramai di Pantai Timur.